Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perak aman jaya. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang anda semua lihat dekat tajuk, kita akan buat video tentang unboxing hadiah-hadiah Hari Guru. Cuma aku tak pasti sama ada dalam video ni aku akan unboxing dua perkara. Sebab ada dapat dua hadiah. Satu hadiah Hari Guru, satu lagi hadiah bersara kononnya, hadiah perpisahan. Kalau sempat aku cantumkan dua-dua tu dalam satu video. Tapi kalau tak sempat kita buat Hari Guru je. Jadi tanpa bercakap banyak, tanpa berceloteh lagi, marilah kita mulakan. Okay, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang agak hangat sikit lah kan. Kenapa tak ada buat video dah apa semua. Aku nak tunjuk dulu hadiah Hari Guru. Ni, satu beg ni, hadiah Hari Guru dalam ni. Hadiah perpisahan ni, macam ni. Tapi aku rasa untuk mula-mula kita buka hadiah Hari Guru dulu. Sebab kejadian hari itu berlaku Hari Guru dulu, hari perpisahan kemudian. Mana tahu lu kokot dalam perpisahan ada yang sedih-sedih ke kan. Okay, mari kita bincang dulu. Kenapa lama tak buat video? First kali sebab aku stop buat video masa aku degree. Dan waktu degree tu aku sangat tak selesa dengan keadaan sekeliling tu. Sebab waktu degree duduk rumah sewa. Lepas tu macam nak buat video tu dah tak tempat tau. Lepas tu macam tak ada aura dah time tu. Punca dia sebab tempat tu je. Sebab aku duduk rumah sewa, lepas tu tak ada tempat nak buat video. Jadi dia rasa macam aduh serabutnya, macam mana aku nak buat ni. Sebab kalau nak kata beli barang tu, still beli barang dekat Eco kan. Memang ada je setiap bulan aku beli je barang. Tapi nak buat video tu, aduh, dia macam kacau sikit. So makin lama makin ketinggal. Lepas tu dia terus jadi macam aduh malas nak buat video. Jadi macam awkward je. Jadi macam kekok nak buat video dah lepas tu. Yang video Mr. DIY tu pun sebab ada video sponsor. Sebab tu ada video Mr. DIY je yang kebelakangan, yang lah tu kan. Sebab video sponsor, so kena nak tak nak dia kena post juga video tu. Tapi untuk kali ni, walaupun aku tahu dah ramai dah hilang, ramai dah unsubscribe apa semua, tapi tak apa, video kita kali ni target audience dia adalah untuk anak-anak murid aku je. Dan untuk pengetahuan, aku sekarang pun sambung dalam bidang pendidikan. Aku baru lepas habis praktikal selama 3 bulan je, kejap je 3 bulan lebih lah, dapatlah hadiah apa semua ni. Aku buat video ni pun sebab budak-budak minta. Kalau budak-budak tak minta, aku tak ada buat video ni. Aku tak kantorkan sendiri, depa yang kantorkan. Depa yang dapat cari aku punya YouTube channel macam mana aku tak tahu. Memang aku tak kantorkan. Aku kalau nak kantorkan, biasanya last day tu baru aku kantorkan. Cikgu ada buat YouTube, nanti tengoklah YouTube cikgu. Tapi dah kantor lawan, so kantor lah kan. Depa pun bagi cikgu nanti buat video lah, nanti buat video unboxing apa semua. Jadi terjadilah video hari ni sebabkan semangat aura budak-budak tu untuk aku buka hadiah-hadiah depa. Okay, itu je kan. Apa lagi yang tak bagi tahu? Rasanya semua dah bagi tahu. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita buka hadiah Hari Guru. Yang ni aku ketepikan dulu. Okay, baik. Sebenarnya sebelum tu tarikh hari ni 25 Jun 25 hari bulan 6. Aku dapat hadiah ni tak silap 22 kot. 22 hari bulan 5. Bayangkan dah berapa lama dah tersimpan kat sini. Dan ada makanan tu, banyak sangat makanan. Aku harap dia tak basi ke. Sebab memang aku tak tengok dah lepas tu. Sebab semata-mata untuk buat video, so aku tak usik pun yang ni. Okay, marilah kita tengok ada apa dalam beg ni. Macam apa? Buat haul pula. Kita buka yang pertama. Yang pertama ni hadiah daripada cikgu kat sana, cikgu praktikal juga. Sebab lepas daripada Hari Guru ni kita cuti panjang, yang cuti 2 minggu tu tak silap. So dia bagi ni kononnya buat kerja rumah lah, tapi aku tak buat apa sebenarnya. Lego daripada rakan 1UKM. Aku pilih yang ni, apa? Rumah Kincir Angin. Comel aku tak buka lagi. Lepas tu kita ada ni. Dia sebenarnya banyak benda nak cakap tapi tak nak cakap sebab nanti video jadi panjang. Dia macam terharu semuanya tau. Macam kita masuk tak sampai berapa lama lagi, lepas tu ramai budak-budak bagi hadiah. Lepas tu rasa macam aduh terharunya. Dan ada budak yang bukan daripada kelas aku tau. Macam ni, Koyum kot. Koyum 1CL, budak form 1. Kebanyakan budak-budak yang bagi ni, yang aku tak mengajar, kebanyakannya aku relief. Aku selalu buat game kat kelas mereka. So mungkin lah mereka bagi sebab aku selalu relief. Dapat frame. Apa ni, perjalanan 1000 batu bermula dari satu langkah. Siapa yang bagi, siapa yang tak ada nama, memang aku tulis nama. Sebab aku seorang tak lupa siapa yang bagi. Sebab ramai kan. Lepas tu kita ada kejap aku cari. Ni dia yang aku risau. Harap-harap elok lagi lah. Ni daripada Kasih 3CK. Dapat tak nenas. Aku harap-harap elok lagi lebih. Besar dia punya tak nenas ni. Ini makan ni satu kenyang dah ni. Nampak menyelerakan. Okay, ni budak form 3 kelas yang aku ajar. Terima kasih Kasih. Terima kasih Kasih. Okay, lepas tu kita ada Afrina 3CK. Afrina bagi coklat juga. Coklat buah ni, Fruit Plus ni. Okay, suka. Budak-budak yang bagi ni sangat-sangat effort mereka walaupun sebatang pen. Jadi memang aku sangat hargai
budak-budak yang bagi. Lepas tu ni, yang ini apa ni? Oh, ada nama lah. Dari Simu. 4 agama 1. Siapa Simu? Terima kasih Simu. Ini sebab ada perantaraan. Orang ni bagi kat budak, budak tu bagi kat aku. Dia cakap ni ada akak ke abang ni Simu ni. Dia kata ada akak form 4 bagi. Lepas tu aku ambil je lah. Terima kasih Simu. Okay, lepas tu ni daripada Syakir. Syakir form 3. Kita tengok Syakir bagi apa. Aku rasa coklat. Tak coklat Cadbury, coklat Tango yang warna purple tu. Balutan ni kemas Walaupun target audience aku adalah anak-anak murid, tapi tetap bahasakan diri aku lah. Takkan nak bahasakan diri cikgu pula. Coklat. Syakir, koyak je lah Aduh, ada 2 lapisan. Bapak aku balik. Ya. Okay, sama balik. Aku rasa aku dah terkoyak dia punya packaging. Tak, aku nak koyak tapi tak sampai hati lah pula kan. Dia kata apa cikgu ni koyak balutan saya. Koyak je dah tau. Koyak je tau sebab dah terpotong dia punya ni. Aku rasa Cadbury budak ni bagi. Confirm Cadbury. Kan aku dah kata besarnya. Susah aja. Dah terkoyak lah. Oh, terkoyak atas ni je. Okay, dapat sekelat Cadbury. Terima kasih Syakir. Lepas tu kita ada ni. Yang ini daripada sekolah. Kan ada sambutan hari guru. So, bila cikgu-cikgu masuk dalam dewan tu, akan ada budak-budak yang pegang siap-siap. Budak ni akan bagi dekat cikgu. Dan ada nama dia dekat sini. Sangat-sangat terharu. Okay, tengok dalam dia. Dalam ni ada cokoja hari tu. Cokoja air kotak. Dan dulu tu aku dah makan dah itu. Kita ada popcorn. Harap-harap masih elok je. Sebulan aku tinggalkan. Lepas tu kita ada Cloud9 lagi. Lepas tu kita ada gila habis dah. Ini adalah speaker ni. Apa nama ni kata ni? Wireless speaker tu. Aku dah ada satu kat rumah tapi kakak aku punya. Ini semua cikgu dapat tau. Boleh letak je dia terus bunyi tau. Macam ni kan. Kita letak handphone, bagi speaker tu kena dekat bawah ni. So dia serap bunyi tu. Dah akan bunyi kuat lah speaker ni. Okay, next kita ada budak yang aku tak ngajar juga. Satu CP, satu cakap Anik Firas. Budak yang bagi ni comel gila tau. Dia tanya aku mana tempat cikgu ni kan. Sebab dia tak tahu tempat cikgu kat mana. Lepas tu aku cakap lah sana. Lepas tu last tu aku rasa sebab dia pegang banyak tau pen ni dalam kotak tu tau. So macam ada lebih ni. Lepas tu macam bagi je lah dekat aku. Tak, sebab aku ingat momen tu tau. Sebab budak tu comel je. Betul dia bagi nak cikgu. Lepas tu aku cakap lah bagi kat cikgu ke. Cikgu tak ngajar kamu. Lepas tu dia kata ambil je. Aku ambil lah. Okay, terima kasih Anik. Lepas tu ni siapa ni? Alia 3CL. Cikgu, selamat hari guru Cikgu Afrasi. Minta maaf kalau ada buat. Okay, dapat Kinder Bueno, dapat 2 Cadbury. Terima kasih Alia 3CL. Banyak sekelat ni. Habis dah naik aku punya berat badan. Ini pun sama. Ini daripada Muna Bella. Dan cikgu dah makan satu tau. Tapi buka secara berhemah supaya nak buat video ni nampaklah elok sikit. Sebab aku tak tahan. Sebab ini ada dalam bilik aku. Dia tak ada dalam ni. So aku tengok aku tak tahan ni. Aku makan je lah dulu. Kinder Bueno. Lepas tu kita ada ini dia daripada Mus. Budak ni aku tak sangka dia bagi kat aku. Sebenarnya ni jiran aku je. Jiran selang satu rumah. Terima kasih Mus. Tulis nama. Sebab dia pun bagi tanpa tulis nama tau. So aku cepat-cepat aku ambil marker. Okay, siapa nama? Tulis tu. Dan setiap yang bagi ni, kalau yang bagi depan lah, yang kalau letak dekat meja je aku tak tahu. Kalau yang bagi depan tu memang aku ingat momen tu macam mana tau. Aku masih ingat lagi dalam ingatan. Momen dia berbagi tu, dia perserahkan tu macam mana. Sebab dia macam momen yang berharga lah waktu tu. Lepas tu kita ada budak ni pun aku tak mengajar dekat kelas dia. Tapi dia bagi. Siapa nama ni? Aduh, ini dia tak ada nama. Dia tak ada nama lah yang ni. Sampai aku ingat muka dia. Form 2 kan ada nama. Cuba tengok. Pasal mesti tak ada nama kan. Mak ayah dia sediakan banyak benda ni tau. Lepas tu macam nak bagi siapa lagi. Lepas tu dia tersempat dengan aku waktu tu. Dia bagilah kat aku. Apa guys? Apa? Mangkuk. Mangkuk. Lawa mangkuk ni. Mangkuk seramik. Ada dua ketik. Okay. Mangkuk bunga sakura. Ya aku sakura. Mangkuk letak lauk. Lawa lah corak dalam dia. Belakang dia ada macam texture macam tu. Lawa. Okay, terima kasih. Okay, lepas tu kita ada yang ni daripada Damia 3CK. Dia kata ini dia buat sendiri tau kitchen ni. Tada. Tu dia ada nama Afdal. Dia guna resin. Okay, lawa. Lama tenung ni kejap. Okay, terima kasih Damia. Okay, lepas tu ada yang ni daripada siapa ni? Azfar bagi kita bag. Azfar ni dia orang yang pertama bagi hadiah hari guru kat aku. Walaupun time tu belum hari guru lagi. Dia bagi biskut. Biskut tu ada dalam bag yang hadiah perpisahan tu. Selamat hari guru. Bag ni. Okay,
Ini boleh aku letak semua coklat-coklat aku letak dalam ni. Siapa yang nak ambil kena bayar. Lawa-lawa, terima kasih Azfar. Dah ada ni, dah ada kunci, dah ada lock kat sini. Sangat-sangat menarik beg kecil macam ni. Letak coklat dalam ni. Okay, masih Azfar. Lepas tu kita ada, aduh, ni pun tak ada nama lah. Ke dia terkeluar kan? Ada misai, sebab aku memang terkenal dengan misai. Tapi aku tak ingat weh siapa bagi ni. Ke dia dari mana-mana. Okay, siapa kawan yang tengok ni, yang tahu siapa bagi, cuba komen. Cikgu Afdal. Kecil-kecil ni memang aku akan sangkut dekat beg. Ke magnet ni Aku rasa ni magnet juga kot. Masih. Ni pun fridge magnet juga. Amanina Alia. Oh, Amanina. Aku panggil dia Yasmin. Lawa lah dia punya ni. Lawa dia punya, apa nama tu? Dia punya gambar. Fridge magnet. Terima kasih Amanina. Dia dah memberi inspirasi. Dia macam terharu lah berapa kali ulang dah. Sebab kita mengajar sekejap je. Lepas tu mereka macam betul-betul macam ibarat aku dia mengajar kat situ selama-lamanya. Macam tu. Lepas tu kita ada ni. Ini daripada Adam Irfan. Adam Irfan ni pun aku tak sangka dia bagi kat aku. Sebab dalam kelas dia senyap je ke dia. Tengok. Pen biru, coklat Cadbury dengan ada nama lah. Cikgu Afdal. Ada nama. Maknanya dia print satu-satu untuk cikgu tau. Okay, terima kasih Adam. Okay, lepas tu beg besar ni. Yang ini tak silap aku dah memang ada kat meja. Bukanlah. Aku tulis nama Azim dulu sikit. Beg ni dalam dia ada file. Tapi kejap Azim. File ni untuk kamu ke untuk cikgu ni? Kenapa kamu tulis guna pen kat sini? Tapi tak apalah, untuk simpan-simpan benda dalam rumah kan. Lepas tu dalam dia ada pen. Wow. Walaupun dah habis mengajar, kita ada pen biru dengan pen merah dengan file hijau. Okay, terima kasih Azim. Okay, lepas tu kita ada ni. Oh, ini memang effort gila-gila lah. Aku mengajar subjek RBT, reka bentuk teknologi. So ada membina produk apa semua. So aku rasa disebabkan itu dia buat macam ni. Nampak tak? Cardboard ni dia siap cat, letak gelita-gelita. Saya ada tempat penyangkut. Aku tak tahu lah dekat semua cikgu dia buat macam ni ataupun aku je. Ada A. Atasnya ada A. Maknanya untuk cikgu Afdal. Kalau dia buat untuk semua cikgu macam ni, aku memang salute lah. Dapat pen satu. Aku tak pasti pen ni ada dalam minta ataupun termasuk. Tapi ada pen. Aku rasa ini mak. Koyak je tau. Siapa nama ni? Kasih. Cikgu koyak orang. Oh, faham. Bawah ni ada tulis Mr. Doll dengan Cikgu Afdal. Dapat cawan yang siap ada straw. Okay, terima kasih buat minum-minum kopi ke apa ke. Baguslah sebab ada penutup sekali. Lepas tu ni dari Amni Farhan. Okay, Amni. Aku ingat momen ni dia ada 2 coklat. Satu yang coklat, satu yang cookies and cream. Lepas tu kata cikgu pilih, cikgu nak mana? Aku ambil cookies and cream lah cerita dia. Okay, terima kasih Amni. Coklat lagi. Aku kan dah cukup manis. Lepas tu kita ada ni dari Anis 3 sikit. Dan ada coklat sekutik belakang ni. Ada 2 ketul coklat. Coklat ni. Bentuk beg dia punya apa nama ni? Sapu tangan ni, kain ni. Okay, bersambung kembali. Tadi ada masalah teknikal sebab phone aku dah nak full storage. Jadi aku kena pantas dan cepat. Okay, yang ni tadi daripada Anis. Dia bagi kain sapu tangan. Okay, terima kasih Anis. Dah tinggal lagi 2 je. Siap baik, dia nak habis dah. Yang ni terpaling apa nama ni? Terpaling meriah sekali. Tak pernah dapat bouquet daripada sesiapa. Dia pernah lah, tapi daripada budak-budak ni, seorang ni yang dapat bouquet daripada dia. Iaitu Sufi Gangster. Aduh, Sufi ni aku tanya dia. Dia bagi ni dekat aku dengan guru kelas dia je. Nampak tak? Aku mengajar best ke? Cikgu mengajar best ke? Tiba. Ada KitKat, ada Cadbury, ada pen, ada ada marker. Aku dah habis sekolah baru aku pasang. Kalau tak boleh guna. Ada nama tak kat sini? Ada. Ini apa dah? Ada nama je, ada nama aku. Cikgu Afdal. Ni aku buat sendiri ni. Memang kebanyakannya dia punya buat sendiri tau. So baguslah budak-budak ni. Terima kasih Sufi. And the last one daripada kelas. Sekejap aku tengok dulu, aku check sekejap. Oh, ni kot. Yang ini daripada siapa Oh, ni daripada Nasuha. Mana ke tadi? Tak silap aku yang ni daripada Nasuha. Dia punya kad dia tertinggal dalam ni. Ni daripada Nasuha. Terima kasih Nasuha. Panjang dia punya ni. Sekejap nak tunjuk. RBT di hati. Okay, bagus. Teruskan semangat belajar RBT. Okay, yang ni daripada kelas 3 sikit. Kelas yang aku mengajar. Ini dia kumpul di kelas. Dia bagi satu kelas untuk satu cikgu. Dia bagi untuk semua cikgu yang mengajar kelas. Itulah cerita dia. Dan aku rasa mak dalam ni. Ada nama aku ke? Oh, ada. Cikgu Afdal. Okay, bagus lah budak-budak ni. Sini buka ni. Aku risau aku dengar bunyi kaca-kaca dalam ni. Mari kita saksikan. Oh, mak juga. Oh, okey. Oh, ada sudu sekali. Oh, ada coklat sekali. Apa?
Okay, kita ada sekelas. Mak ni pun bagus sebab ada penutup tau. So kalau kita tinggal air tu tak risau sangat lalat masuk. Ni daripada anak-anak form 3 cekak. Okay, terima kasih. Jadi maka tamatlah kita punya unboxing hadiah kali ni. Hutang untuk hadiah Hari Guru dah langsai. Hadiah lagi satu tu je. Aku rasa kena buat part 2 lah. Sebab dah tak cukup storage dah dalam phone ni. Nak kena edit dulu baru kita boleh buat video yang next tu. Okay, jadi apa yang cikgu nak cakap kat semua, terima kasih sangat-sangat. Cikgu sayang semua yang bagi hadiah ni ke cikgu. Yang tak bagi hadiah pun sayang juga. Tapi ni lebih sikit lah sebab dia berbagi kan. Walaupun daripada yang kecil sampai ke besar, memang semuanya bernilai sangat. Terima kasih effort korang tu untuk bagi cikgu. Cikgu sangat-sangat hargai. Jadi tu je. Jadilah guru yang membimbing pelajar ke arah yang jalan yang betul, bukan jalan yang menyimpang. Walaupun aku lepas habis sekolah ni macam panggil sebenar tu dah keluar dah dengan budak-budak ni. Okay, tapi apa-apa pun terima kasih banyak. Selamat Hari Guru walaupun dah terlepas lama dah. Jadi kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Bye-bye. Terima kasih. Dah petik jari. Dah lupa dah macam mana outro aku. Petik jari kan. Merahnya inai di jari, tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari.